Boleh tak mak ayah mengumpat anak-anak? Mak atau ayah ngumpat ke anak, boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Faham lagi? Tak boleh. Apa makna mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut hal orang-orang beriman perkara yang mereka benci mendengar. Bila boleh? Darurah. Darurah baru boleh mengumpat. Walau siapa saja pun. Apa maksud mengumpat dia itu? Mengumpat darurah ini mengumpat kerana islah, nak membaikkan masyarakat. Mengumpat yang diharamkan ini mengumpat kerana memuaskan hati, memburukkan orang. Okey? Jadi walaupun anak kita sendiri kita tak boleh umpat. Tak boleh. Nampak? Kerana apa? Kerana umum. Orang yang mengumpat itu dosa besar. Tapi kalau perlu baru boleh. Darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Kaedah kita darurah membolehkan yang dilarang. Asal dilarang mengumpat, tapi darurah boleh. Contoh, ada dalam kampung kita seorang scammer, penipu besar. Dulu duk nipu di Tanah Merah Pasir Putih, leni mari Kota Baru dah. Contoh, kita kena duk nipu tanah orang. Faham? Kita boleh cerita kejahatan dia itu kepada masyarakat setempat supaya orang lain alert, berhati-hati daripada penipuan ni. Faham lagi? Kalau dia dengar dia marah. Mengumpat di situ kerana membaikkan masyarakat harus. Jelas lagi? Jadi kalau kita nak mengumpat anak kita boleh. Tujuan supaya islah. Contoh, kita panggil abang anak kita hak sulung, kerana dia tak dengar cakap kita panggil abang sulung, kita cerita keburukan adik busu ni supaya abang sulung marah dia, baru dia takut. Hukumnya harus. Sama macam cerita kita report ke polis kejahatan jiran kita, boleh. Jiran kita buat jahat ke rumah kita, pecah cermin ke apa ke, toreh kereta kan, kita pergi report polis. Boleh kata dah apa kejahatan dia buat. Tak boleh royak. Dosa ngumpat. Boleh kata pergi balik apa tu. Siapa dah? Bolehlah royak kata ulama. Kerana nak menerangkan apa tujuan. Kita report kejahatan yang sebenar. Faham lagi? Jadi jangan dasar kita buat apa, kita bebas melakukan jenayah atas anak kita.